Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cik Sam dari Unit Pergiat Islam. Hari ini kita nak memulakan satu siri baru untuk MySenyap TV, iaitu Sembang Santai. Program Sembang Santai pada hari ini saya bersama dengan ada ramai ni 4 orang putera, 4 orang puteri yang masing-masing telah menerima anugerah tokoh pada hari Khamis yang lalu. Ada berapa tokoh? 10 tokoh kan? Kita ada 8 orang, ada 10 tokoh. Jadi bermakna ada salah seorang dari mereka ni menerima lebih daripada 1 anugerah tokoh. Yang pertama kita ucapkan tahniah kepada semua ya. Tahniah. Baik, kita mulakan dengan hujung sekali. Bagi mikrofon hujung sekali perkenalan saya dan anugerah apa yang diperolehi. Nama saya Syamil Ukai bin Syamsul Faizal. Saya menerima anugerah tokoh Sasya. Lelaki. Yes. Baik, seterusnya yang kedua. Saya Syahumar Rahim bin Syaisan dan saya telah menerima tokoh akademik bagi kategori lelaki. Tokoh akademik. Baik, seterusnya. Nama saya Daniel Mikael bin Maltaf. Saya menerima tokoh sukan lelaki. Saya Muhammad Aki Syafiq bin Muhammad Fikri. Saya mendapat anugerah tokoh kurikulum lelaki. Saya Nur Arana Syafiqah binti Muhammad Jamil. Saya telah menerima anugerah tokoh sukan bagi kategori perempuan. Nama saya Nuraimi Imanina binti Harun dan saya telah mendapat tokoh nilam bagi sesi 2025. Saya Nur Insyirah Imani binti Muhammad Syarul Nizam telah mendapat anugerah tokoh Sasya perempuan. Saya Nur Natalia Curie binti Muhammad Tarmizi. Pada tahun ini saya telah menerima anugerah tokoh kurikulum perempuan, tokoh akademik perempuan dan tokoh murid. Ini dia 3 anugerah tokoh dibolot ya. Baik, soalan saya ni, kita nak tanya kepada tokoh sukan lelaki dulu. Mana tokoh sukan lelaki? Ini tokoh sukan lelaki. Apakah yang melayakkan saudara dapat anugerah tokoh sukan? Saya dapat peringkat dalam daerah Mutadesa. Okey, Mutadesa daerah nombor 4. nombor 4. Okey. Peringkat MSSD nombor 2 dan dalam peringkat kebangsaan nombor 42. Mikael handsome ni, dia menang Perintah Desa. Sekolah mesti nombor 1 lah kan? Yes. Kemudian daerah nombor 2. nombor 2, negeri nombor 41. 41, kebangsaan nombor Kebangsaan 41. Bahasa Melayu negeri 4. negeri nombor 4. Dia dahsyat. Selain daripada Perintah Desa, acara apa lagi? Acara rugby dan MSSD nombor 1 plate. Okey, Johan Plate rugby. Johan plate dan bola sepak main untuk MSSD. So, okey, terima kasih Daniel Mikael. Kita pergi tokoh sukan perempuan. Okey, kita sama juga. Macam bukan budak sukan je pun. Ya. Betul ke budak sukan ni? Betul. Okey, sukan apa? Saya telah mewakili peringkat daerah MSSD hoki Johan, MSSPK negeri tempat keempat dan saya telah mewakili pasukan Perak dapat tempat keempat. Tempat keempat, pasukan Perak. Maksudnya peringkat MSSM. Dengar kata ada pelibatan dalam peringkat antarabangsa. Perlawanan persahabatan dengan pasukan Kamboja. Lagi? Dengan Thailand. Ada budak daripada UK datang. Macam mana tu? Kita orang lawan. Betul? Lepas tu kalah. Budak-budak UK besar kan, kecil? Besar-besar. Umur dia berapa? 20 lebih macam tu. 20 lebih. 20 lebih lawan dengan budak umur 11 tahun. Tapi okey lah kan? Pengalaman yang hebat. Baik, kita pergi orang yang paling sopan sekali ni. Tokoh Sasya lelaki.
Itu dia. Tokoh sasiah, agak-agak tokoh sasiah ni macam mana cikgu boleh pilih tokoh sasiah? Mungkin sebab sentiasa menjaga adab dengan sentiasa tolong menolong. Dia tolong menolong. Natalia rasa dia patut dapat anugerah sasiah tak? Ya. Ya, sebab Saya rasa dia patut dapat sebab dia baiklah dalam kelas. Lepas tu selalu siap kerja. itu kriteria. Dia memang budak sasiah ni dia tak berapa nak bercakap. Kan? Okey, baik. Terima kasih. Sebelah. Tokoh akademik. Okey, sila tokoh akademik. Apa yang melayakkan anda dapat tokoh akademik? Sebenarnya tokoh akademik ni kita kena cemerlang dalam ujian, ada pelajaran dan dengan nak dapat tu kena belajar rajin dan banyak usaha dalam kelas. PBD semua dapat 6. Semua dapat TP6. Macam mana nak dapat TP6 tu? Bagi nasihat kat kawan-kawan, adik-adik kamu. Sebenarnya nak dapat TP6 ni kena fokus, lepas tu banyak melibatkan aktiviti dalam kelas. Selain itu, cikgu juga kena pantau jugalah murid, sentiasa pantau murid supaya dapat TP6 atau TP5. Okey, baik. Terima kasih. Kita pergi ke tokoh co-curriculum lelaki yang handsome tu. Apa yang melayakkan anda dapat tokoh co-curriculum? Rasa-rasanya lah kenapa cikgu pilih. Mungkin sebab saya pernah buat persembahan antarabangsa dengan saya dapat johan MSSD dengan tempat ketiga negeri Perak. Okey, pertandingan apa tu? Pertandingan silat seni tari asli dengan silat tempur seni asli. Okey, baik. Yang antarabangsa tadi penglibatan macam mana tu? Negara-negara datang ke sini ke? Negara-negara datang ke sini. Sempena program? Program pengakak. Terima kasih jago silat kita, hebat orangnya. Silat tari boleh, silat tempur boleh, silat bulat pun boleh. Apa nama silat? Silat gayung Malaysia kebangsaan. Silat gayung Malaysia. Okey, baik. Kita beralih ke tokoh kurikulum. Tokoh apa? Tokoh kurikulum perempuan. Sebelah tokoh kurikulum. Tokoh kurikulum Tokoh banyak sangat ni. Tokoh kurikulum perempuan. Okey, bagi kat sini. Sebut 3 sekali yang kamu dapat tu. Saya telah mendapat tokoh kurikulum perempuan, tokoh akademik Sikit tangan tu, tak nampak. tokoh akademik perempuan Dekat sikit. dan tokoh murid. Okey, tokoh kurikulum perempuan, tokoh akademik perempuan, tokoh murid. Okey, rasa-rasanya pasal apa cikgu pilih? Sebab salah satu kriteria utama yang kita kena buat untuk dapat tiga-tiga tokoh ni ialah kena fokus dalam dua-dua bidang lah. Bidang co-curriculum dengan kurikulum. Okey, baik. Sebelah Insyirah Imani. Okey, Insyirah Imani tokoh apa? Tokoh sasiah perempuan. Tokoh sasiah perempuan. Pasangan baju sama colour. Okey. Kenapa dapat tokoh sasiah perempuan? Baik sangat ke dia ni? Baik ke dia ni? Baik. Mungkin cikgu banyak. Mungkin saya selalu tegur sapa dengan cikgu. Selalu macam sembang-sembang sikit dengan cikgu. Mungkin. Ya. Agak-agak kenapa dia dapat tokoh? Kenapa dia dapat tokoh agak-agak? Sebab dia baik lah. Okey, baik. Kita tengok tokoh Nilam. Tokoh Nilam terperanjat tiba-tiba dapat tokoh Nilam. Okey, komen sikit. Saya dapat tokoh Nilam bagi sesi 2025. Saya rasa macam teruja lah, tak sangka dapat. Saya baca Nilam 1105. 1105 judul. Okey. Baik, masa bila baca buku ni? Saya kadang-kadang buat kalau kat sekolah tu ada masa lapang, isi Nilam tu. Kadang kat rumah, buat tu tak buat apa-apa lah. Buat tu macam free je lah. Okey, saya bagi peluang
Siapa nak tanya? Satu buku dekat dia. Buku apa paling kegemaran? Buku kegemaran. Buku kegemaran. Apa? Bawang merah, bawang putih. Bawang putih, bawang merah. Ada soalan, setiap orang jawab satu soalan ya. Saya nak cerita kepada penonton kita, terutama kepada adik-adik kamu tahun 6 kan. Adik-adik kamu kat sini. Dan lepas ni kamu akan masuk ke sekolah menengah. Satu pengalaman sepanjang pelibatan kamu dalam sepanjang macam-macam aktiviti nak dapatkan tokoh ni kan. Satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Apa yang paling tak dapat dilupakan? Natalia, ada benda yang tak dapat dilupakan sepanjang pelibatan dalam pelbagai aktiviti? Yang saya tak dapat lupakan apa tu, waktu saya masuk bahas lah. Okay. Waktu saya masuk bahas ala parlimen daripada tahun 4 lagi. Cikgu Sam yang pilih saya. Lepas tu tahun 4 kita orang tak menang pun. Tahun 5 baru kita orang menang untuk peringkat daerah Kintau Utara. Lepas tu pergi negeri tapi tak menang pun. Tahun 2025 ni waktu bahas ala parlimen peringkat daerah, kita orang dah dapat Johan. Untuk peringkat negeri dapat tempat ketiga. Dah tu. Okey, baik. Terima kasih. Sebelah. Okey. Apa yang tak dapat dilupakan? Pelibatan. Pelibatan yang tak dapat dilupakan adalah pantun. Pesta pantun. Saya masuk dari tahun 2023. Bukan nangis ke hari tu? Tak nangis. Tak pernah nangis. Itu Hadi. Orang lain. Yang lain. Okey. Saya jadi pemantun kelima. Lepas tu 2024 saya jadi pemantun ketiga sampai tahun ni. Dan buat bahas peringkat negeri tempat ketiga. Waktu dekat Bagan Serai tu tak boleh lupakan. Sebab baru masuk bahas tahun ni. Okey, baik. Seterusnya tokoh nilam kita. Saya malam tak dapat dilupakan masa 2024 saya buat nilam bukanlah macam hari-hari ke apa ke. Lepas tu saya pun dah tanya Natalia macam mana dapat banyak nilam, macam mana aku buat. Lepas tu dia kata sehari buat satu buku. Saya try lah. Lepas tu 2024 saya dapat anugerah masa hari anugerah tu lah. Berapa ratus buku masa tu? 500 500. berapa entah. Dapat 4 bintang, dapat jam. Lepas tu tahun ni saya dapat tokoh nilam lah. Ni jam ni. Dapat tokoh nilam 1105 buku. Dapat hadiah apa? Dapat tablet Infinix. Dah guna? Dah. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya. Pengalaman yang saya tak dapat lupakan waktu 2023 saya terpilih MSSD tapi saya tak main. Tapi kita dapat Johan. Oh, tak main. Sedih lah. Tak apa sebab Johan. Oh, sebab Johan. Okey. Lepas tu saya dapat mewakili peringkat negeri. Johan juga. Johan juga. Lepas tu 2025 tahun ni saya dapat mewakili peringkat MSSD, dapat jadi first E. Lepas tu peringkat negeri first E juga tapi dapat tempat keempat. Peringkat kebangsaan dapat tempat keempat. Okey, baik. Tanya. Okey, pesilat kita Hang Tuah lah, bukan? Ke Hang Jebat? Bukan. Okey. Pada tahun 2023 saya memasuki pertandingan. Pada saat itu saya bermain di peringkat kebangsaan. Dan masa itu saya dapat tempat ke-3 dan memenangi RM300. Oh, RM300. Setakat ni berapa ringgit dah dapat? Agak-agak ada RM1,000 lebih? Ada. Lebih RM1,000? Oh, lebih RM1,000. Dan pada 2024 peringkat kebangsaan juga. Dan saya dapat
nombor 1 dalam kategori kelas D Putra. Dan kategori saya pada masa itu dapat RM1,000, memenangi RM1,000. RM1,000 seorang ni dapat. Ha. Dan pada 2025 saya masuki game AJSP Fighter 2.0. Saya menangi tempat ketiga kelas F Putra. Okey. Faham ke tu F Putra tapi tak faham Memang pun tak faham kan. Dengar orang nilam cerita orang lain tak faham, dengar orang bahas cerita tak faham, dengar orang hoki cerita pun kita tak faham kan. Tapi yang penting kita memberi sokongan kepada kawan-kawan kita sebab setiap pertandingan tu dia ada peraturan tersendiri. Ada kategori tersendiri. Tengok Natalia tu berpantun, benda dia pantun-pantun je ni. Tak faham kan? Okey, baik. Seterusnya. Pada tahun ni juga 2025 Mutaresya Kita Utara Perak, saya tidak berpuas hati dapat nombor 4. Tak puas hati. Okey. Saya mau nombor 2. Ha. Tetapi Kita Utara dapat join. Johan keseluruhan. Johan keseluruhan. Okey lah kan. Okey, seterusnya Syah Umar Ryan, apa yang tak dapat dilupakan? Ya. Sebenarnya saya suka luahkan masa dengan kawan-kawan. Jadi kebanyakan saya suka macam perkhemahan. Yang paling pengalaman yang saya paling tak lupakan perkhemahan Jota Joti 2024. Selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam Taiping. Waktu tu banyaklah aktiviti saya buat sampaikan terjaga kat tengah malam. Itu kemah robot. Katanya kemah robot. Ya saya. Bukan sebab mengigau bukan? Kan. Orang lain lah. Natalia ke? Bukan. Mana ada. Tu tahun lepas. Syamil, apa yang tak dapat dilupakan sepanjang 6 tahun ni? Perkara yang saya tak dapat dilupakan ialah saya dapat mewakili pertandingan chess sebanyak 2 kali. Oh, chess 2 kali. Okey. Ada tempat? Ada tapi dah lupa. Lupa lah. Okey, itu je. Baik, okey, kita dah tadi bersama dengan 8 orang murid yang memperolehi 10 anugerah tokoh dalam bidang masing-masing. Tahniah kita ucapkan. Okey, kita nak dengar juga satu kali perkataan yang terakhir untuk diberikan kepada adik-adik kamu kat sini. Nak tinggalkan sekolah ni. Lepas ni ada nak pergi ke sekolah sana, ke sekolah sini, masuk sekolah menengah MRSM, ada pergi SBP, ada masuk TAFI, dah tak kisahlah. Kan? Nak tinggalkan kenang-kenangan di Taman 1 ni. Satu kata-kata terakhir, pendek je. Supaya adik-adik saya di sekolah kebangsaan Taman Bersatu ni belajar lebih tekun, dengar cakap cikgu, buat yang terbaik, belajar bersungguh-sungguh. Belajar elok-elok dengan cakap cikgu. Rajin baca buku, rajin catat nilam. Rajin catat nilam. Hormat guru kat sekolah. Pesanan saya berharap tahun depan tim Bersatu Girls dapat kekalkan kejuaraan di peringkat MSSD. Saya berharap pada tahun depan tim silat sekolah SK Taman 1 dapat tempat pertama di peringkat negeri Perak. Okay. Saya harap juga tahun depan yang main rugby bagi Johan Cup. Johan Cup. Johan Cup tu. Okey. Pelik tak mau Apa yang saya nak cakap ni, adik-adik dengarlah cakap mak ayah ya, belajar sungguh-sungguh. Okey. Saya berharap adik-adik sentiasa belajar bersungguh-sungguh dan dapat masuk ke sekolah yang bagus-bagus. Okey, baik. Okey, terima kasih
kepada 8 orang tokoh kita hebat-hebat semuanya. Kalau tak hebat, takkanlah anda dipilih oleh jawatan kuasa penilai. Jadi kita tangguhkan sesi sembang santai kita untuk siri yang pertama ini. InsyaAllah kita akan adakan lagi sembang santai dalam siri-siri yang lain. Kepada adik-adik anak-anak kita, adik-adik mereka ni contohilah kakak-kakak, abang-abang anda yang ada depan ni. Mereka adalah contoh yang terbaik untuk kamu contohi. Okey, sekian. Saya Cikgu Sam dari unit Brigade Bestari melaporkan untuk My Sengat TV. Assalamualaikum. Bye. Tengok jam. Ini nombor apa? 18. Nombor 4. Jawapan tadi saya tengok malu-malu tak boleh, malu-malu Tokoh tak boleh macam tu. Jawab. Tak ada idea. Orang banyak baca idea banyak tau. Lepas ni kamu akan pergi sekolah menengah. Ingat, kamu tokoh. Bila kamu pergi sekolah menengah, cikgu akan dah tengok kamu dah. Ini tokoh ni. Mana kamu kena kekalkan ketokohan kamu. Mestilah tahu sijil kamu ada. Cikgu-cikgu sekolah menengah dia tahu ketokohan kamu. Ini bukan tokoh ni.